warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjalankan eksperimen tindak balas asid hidroklorik dan natrium hidroksida. Bahan yang digunakan sebelum eksperimen ini adalah asid hidroklorik, natrium hidroksida, spatula, silinder penyukat, termometer dan secawan polisterin. Cara untuk melakukan eksperimen ini ialah pertama, sekat 25 ml es hidroklorik ke dalam silinder penyukat dan tuangkannya ke dalam polisterin. Setelah itu, gunakan termometer untuk menunjukkan suhu awal bacaan. Ambil sekali 25 ml natrium hidroksida dan tuangkan isi buket dan sekali lagi menyuapkannya ke dalam. Tuangkan pula 25 ml natrium hidroksida ke dalam nak buat jakit dan tancapnya dengan perlahan. Dan pada suhu dan cetak. Apa yang kita dapat perhatikan dekat sini, pemerhatian yang kita dapat, bacaan awal dia 27 darjah Celsius, iaitu hanya larutan hidroksida. Dan apabila dicampurkan dengan larutan natrium hidroksida, bacaan termometer, bacaan kedua menaik sebanyak 29 darjah Celsius. Maksudnya dia tidak menunjukkan itu adalah tindak balas eksotermik, iaitu power suhu meningkat. Menyebabkan termometer menaik, bacaan termometer menaik dan suhu di permukaan luar cawan polisterin terasa panas kerana power yang dibebaskan oleh larutan tersebut.